Cara trade yang selamat. Okey, hari ni kami nak share sikit tips untuk US dollar Japanese yen. Sebelum tu, bila korang nak trade dengan selamat ni, korang kena tengok condition market tu. First kali korang pergi saja dekat Google Forex Factory. Korang boleh pergi dekat forexfactory.com. Lepas tu korang pergi dekat belah atas ni ada kalender dan korang tengok apa yang berlaku dekat pada hari tersebut. Untuk hari ni Isnin, kalau kita tengok dekat sini US dollar bank holiday. So US dollar Great Britain pound, kalau boleh korang avoid, korang elak untuk trade currency ni. Tapi dalam kes kali ni, kalau kita tengok dekat US dollar Japanese yen, price tu tetap bergerak sebab yang menggerakkan price pada hari ni bukan US dollar tetapi Japanese yen. Okay, so korang boleh saja trade tapi market tak berapa aktif lah. Kalau kita tengok dekat hari esok, ada simbol kuning-kuning-kuning, ada oren, ada merah. So bila korang trade pada waktu gambar yang ikon merah-merah ni, korang akan nampak dekat market tu dia bergerak laju. So ni time ni kita panggil sebagai high liquidity. Maknanya price tu senang bergerak ke atas ataupun ke bawah. So lagi banyak ada merah-merah ni pukul 10 malam. 10 pagi New Zealand dollar pada hari Rabu nanti memang akan ada pergerakan yang banyak dekat currency New Zealand dollar. Okay, so korang boleh check market apa berlaku. Pergi saja dekat forexfactory.com dan tengok kalender untuk korang belajar timing untuk korang trade currency. Okay, untuk hari ni, hari Isnin, walaupun US dollar ada bank holiday, tetapi Japanese yen ada menunjukkan kemungkinan dia akan follow saja trend yang lama dah bergerak ke bawah. So sekarang ni dia tengah buat retracement macam biasa. Kalau level macam ni, kami akan cuba untuk sell. Kita cari dekat belah kiri ada satu puncak, kemudian ada satu lagi puncak dekat sini. Okay, so kita boleh tahu, kita cantum saja area ni, kita tahu ni adalah area untuk korang boleh entry sell. So ini adalah area entry korang. So korang boleh layer saja, sell lebih kurang level sini. Lepas tu price tu boleh return semula. So berapa banyak dia nak return, korang kena tengok dekat sebelah kiri lagi. Sini adalah previous low. So korang tarik saja korang punya target price. Take profit boleh set lagi rendah daripada previous low. Lepas tu korang punya stop loss boleh letak saja dekat luar daripada zone entry korang. Kalau boleh cari, tengok belah kiri, cari dekat mana ada puncak. Kat situ adalah price untuk dia akan jadi satu resistance. So price tak boleh nak tembus level tu. Okay, so tips untuk kali ni, harap tips kami hari ni membantu korang untuk follow saja direction market. Kalau korang ikut time frame yang tinggi ni, ada kemungkinan pattern tu lebih tepat sebab time frame yang rendah-rendah macam M5, M30 tu semua kebanyakan signal ataupun pattern lebih kepada noise market. Okay, so kalau time frame besar ni selalu pattern dia lebih tepat lah untuk korang follow trend. Okay, so kalau korang rasa video ni membantu, apa kata korang chat DM di IG dan juga TikTok Prof Duit. Chat masalah-masalah korang, tak tahu nak buka account ke, tak tahu nak trading ke, kami akan cuba bantu korang for free sahaja. Jangan lupa subscribe dekat YouTube channel Prof Duit. Follow signal kami dekat Telegram Prof Duit. Kami akan cuba beri korang tips-tips untuk trading supaya korang boleh grow account trading korang sendiri. Jumpa lagi dalam video akan datang.